Hadirin dipersilakan duduk. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata awal bismillah, pembuka bicara. Yang berusaha Puan Dayang Suraya binti Kipawe, Pengetua SMK Wira Pendrison. Yang dihormati Tuan Nur Syukriah Ifali Abdullah, Penolong Kanang Tingkatan 6. Yang berbahagia Tuan Sudaryo bin Haji Osman, Managing Director Koperasi Keluarga Sembilan Kucing Berhad, dan barisan guru tingkatan 6, seterusnya para pelajar tingkatan 6 yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur, salam menjulang pendidikan Sarawak. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat, bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, saya mempersilakan Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Zakaria untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon warga SMK Wira Pendrison yang beragama Islam untuk bersama-sama menadahkan tangan dan mengaminkan doa yang akan saya baca sebentar lagi. Dan bagi mereka yang bukan beragama Islam, bolehlah berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersempena dengan majlis penangguhan kem pemantapan sasiah pelajar tingkatan 6 SMK Wira Pendrison kohort 2024-2025, kami memohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan montaj kenang-kenangan sepanjang berlangsungnya kem pemantapan sasiah pelajar tingkatan 6 SMK Wira Pendrison bagi kohort 2025. The way to celebrate, I'll be waiting till we make it today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Pengetua SMK Wira Pendrison, Puan Dayang Suraya binti Kipawe, Penolong Kanan tingkatan 6 Puan Syukriah Ifali Abdullah, dan yang berbahagia Pak Yo, Tuan Zuhayo. Berikan bukan kemuliaan untuk mereka. Alhamdulillah. Maaf soal serak. Semalam merupakan hari yang sangat aktif bagi saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pihak Sembilan yang telah menyediakan banyak aktiviti yang saya percaya memberi impak yang positif kepada pelajar tingkatan 6. Dari pertandingan sarung futsal, treasure hunt dan sebagainya, saya percaya itu akan bagi kenangan yang manis untuk kita semua.
Hari ini ucapan saya diucap terima kasih dah, sebab seorang tidak mengizinkan. Terima kasih Encik Kelly kerana telah membimbing kita dari semalam, dari pagi pergi ke tengah hari, ke petang, ke malam, dan hingga ke hari ini beliau akan tetap membimbing kita. Bukan untuk dia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak sekolah kerana telah bertukus lumus membuat macam-macam plan untuk kelas 6 yang akan memberi impak yang positif kepada kita. Seterusnya, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Beatrice Adakah sebab telah membimbing kita buat senaman bagi tadi. Cergas kita bagi tadi. Terima kasih untuk kita. Seterusnya, saya ucap dengar ketak yang pihak yang di dapur sedang makanan. Kenyang kita 3 hari, betul tak? Lengkap kita makan. Dari pagi makan apa semalam? Mi goreng, betul? Tengah hari makan ayam goreng. Malam makan lagi bubur. Kenyang kita 3 hari, alhamdulillah. Okay, saya tak berhari, alhamdulillah. Terima kasih juga pihak Semiran telah banyak bagi aktiviti jaga keselamatan pelajar tingkatan 6. Saya menghargai benda itu. Saya tak nak ucap panjang sebab saya nak bagi ruang kepada Puan Pengetua dan Cik Pak Yo untuk bagi ucapan. Sekian, terima kasih. Ke acara perasmian penangguhan kem pemantapan Sasiah Pelajar Tingkatan 6 oleh Pengetua SMK Wira Federation dimulakan dengan sebuah pantun buah langsat di tepi busut, mari dimuat di atas peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Puan Dayang Suraya binti Kipawe, Pengetua SMK Wira Federation untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penangguhan kem pemantapan Sasiah Pelajar Tingkatan 6 SMK Wira Federation bagi Konherd tahun 2025. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Tak cukup tinggi, kita turunkan. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, Puan Nur Syukriah Effandi Abdullah, Penolong Tingkatan 6, yang berbahagia Tuan Sudaryo bin Haji Osman, tuan rumah kita, tuan rumah anak-anak untuk 2 hari ini, Encik Simon Hon, Guru Kurikulum Tingkatan 6, Encik Tian Lee Q, Guru Kurikulum Tingkatan 6, Ketua Penyalas Program Puan Caroline Lepi, Penolong Penyalas Program Puan Elisa dan Puan Roslyn. Seterusnya, barisan pengajar, guru-guru tingkatan 6 serta anak-anak pelajar tingkatan 6 SMK Wira Federation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Okey semuanya? Tak okey? Ada yang kira okey, tak okey. Tengok ada muka-muka blusher semula jadi tu. Balik ni mesti semua kata orang blau. Main apa tadi? Main golf? Flying Fox. Guna yang mana? Superman ke biasa-biasa je? Saya suka yang Superman. Yeah. Saya suka aktiviti macam ni. Aktiviti di luar daripada kelas, tetapi pada masa yang sama anak-anak belajar sesuatu. Right? Kita belajar rasa menghormati, kita belajar bekerjasama, kita belajar yang belajar itu bukan sahaja di dalam kelas. Pembelajaran itu juga berlaku di luar kelas. Dan sekiranya kita enjoy dengan proses pembelajaran itu, semuanya akan jadi seronok, semuanya akan jadi enjoy. Konsep yang sama
Saya minta anak-anak pelajar wujudkan rasa seronok itu semasa belajar di dalam kelas. Boleh? Sebab saya percaya bila ada rasa seronok, bila ada nafsu seronok, bila ada nafsu positif dalam kelas dan belajar, dia akan seronok macam ni lah. Rasa macam kita nak balik, bukan? Tak balik. Tak balik penat tengah bau-bau asyik macam-macam bau tadi. Tak apa, you have seminggu lebih cuti. Seminggu lebih cuti. Gawai dan Aidilfitri, yes. Cuti ke tak cuti? Cuma biasalah pesanan mak-mak. Buku tak cuti Buku tak cuti. And I heard result semester 3 ini ahem-ahem. Saya tak nak sebut tapi dia ahem-ahem. Awak dah tahu result apa? Belum. Nanti harapnya apa pun okey sini dah harapnya apa pun result awak jangan jadikan itu sebagai satu halangan. Dah nervous. Okey, apa pun sini lah macam ni Saya melihat sesuatu selalunya melalui sudut positif. Apa pun yang datang, result macam mana terus sekalipun, cuba cari sudut positifnya. Tengok daripada positifnya, result macam mana sekalipun, terima, do something about it. Kena buat sesuatu. Sebab bila kamu terima sesuatu secara positif, dengan mudahnya kamu punya perasaan, hati, jiwa, raga itu dia akan terbuka untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Berbanding kalau kamu lihat secara negatif. Bila aura negatif, dia akan menyebabkan kamu selebih, lemah, malas dan sebagainya. Begitu saya sangat percaya the power of positivity. Jadi sebelum saya lupa, sebelum saya berlalu panjang lagi, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua fasilitator, tuan rumah yang menyediakan tempat yang sangat menarik. This is the first time saya datang sini. Lepas tu ingat ramai dekat sungai, tapi cikgu diorang kata tadi ada buaya, takutlah pula sana. Tak beranilah pula saya. Saya cukup kagum dengan kemudahan yang ada di sini. Dan ada bisik-bisik cikgu tadi, why not next time kita bawa pula cikgu ke sini. Yes, kita bawa, boleh? Yeah, tengok dari sudut positif. Cikgu-cikgu pula kita bawa camp dinner semangat. Berkemah. Saya cakap juga tiba-tiba saya balik petang. Okay. So anak-anak, objektif kita buat program macam ni. Yes, macam saya bagi tahu tadi. Terus saya ada teks tau, tapi macam tak best kan, skema-skema. Hari panas, awak semua dah letih. Cuma satu saja pesan. Apapun plan anak-anak nak jadi siapa satu hari nanti, semuanya adalah untuk anda sendiri. Kami ibu bapa hanya melorongkan jalan, hanya memberi support system, hanya memberi motivasi, menghulurkan apa yang kami mampu, tetapi everything is on your own. Kepercayaan anak-anak semua adalah untuk diri sendiri. Bagaimana kamu nak mengubah hidup kamu, semua terletak di bahu kamu, atas kemahuan kamu sendiri. So, sekarang ni kamu masih ada masa untuk improve, masih ada masa untuk perbaiki keputusan
satu malam. Dan untuk pengetahuan anda, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan ini bukan sekadar untuk bermain, tetapi terdapat elemen-elemen yang amat penting dalam hidup kita, dalam kehidupan seharian kita, dalam kehidupan seharian kita di masa depan. Contohnya adalah daripada sarung futsal. Untuk pengetahuan anda, sarung futsal dapat mengajar kita itu semangat juang. Setiap saat dalam sarung futsal penting, dan kata diajar untuk memberikan 100% sehingga saat-saat terakhir. Semasa anda dalam perlawanan sarung futsal, di antara dua kumpulan, anda kerahkan tak semua tenaga anda? Kerahkan. Sebab kenapa? Sebab tujuan kita semua sama. Tujuan kita adalah untuk menang. Betul? Betul. Ini adalah amat penting untuk ilmu kehidupan seharian kita. Dan ini juga dapat menyuntik semangat kita untuk berjuang dalam hidup, walau sesukar manapun cabaran itu. Dan dalam sarung futsal juga adalah untuk mengajar kita membuat keputusan pantas dalam kepimpinan. Contohnya, mengajar untuk membuat keputusan yang cepat. Sama seperti dalam hidup, kadang-kadang kita perlu membuat pilihan pantas dalam tekanan. Dalam kita bermain itu, kita menyusun strategi, betul. Okey, macam mana kita nak mulakan penyerangan tengah, penyerangan sisi ataupun penyerang sisi kanan. Lepas tu macam mana kita nak berhadapan dengan penjaga gol, betul. Jadi ini dapat mengajar kita untuk membuat keputusan pantas dalam tekanan. Dan seterusnya, kita pergi ke scavenging hunt. Kita mulakan dengan checkpoint yang pertama. Checkpoint ni banyak, saya rasa banyak yang mengelirukan pelajar, iaitu puzzle, betul? Puzzle dekat mana? Dekat sebelah sana kan? Okey, cuba adik-adik bayangkan kenapa kami berikan aktiviti puzzle ni dalam permainan scavenging hunt. Yang pertama sekali, apabila kita bermain puzzle ni adik-adik, kita dapat melatih pemikiran strategi kita, kerana setiap pemimpin perlu melihat gambaran besar sebelum memutuskan ataupun membuat keputusan. Itu yang sangat penting dalam seseorang pemimpin. Semua jelas? Okay, seperti dalam puzzle, kita perlu faham bentuk keseluruhan sebelum menyusun bahagian-bahagian kecil, betul? Okay, betul? Seperti itulah pemimpin. Okay, dia kena tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Dia kena fikir sebelum ni terjadi, dia dah fikir dulu. Itu adalah seorang pemimpin. Dan untuk permainan puzzle ini yang dapat melatihkan kita ataupun memberi mesej kepada kita, iaitu kepimpinan bukan sekadar bertindak, tetapi bertindak mengikut perancangan. That's leadership. Faham semua adik-adik? Okey, kita beralih pula ke checkpoint yang kedua, okey, iaitu building structure yang berada di atas bukit tersebut, betul? Okey, anda diberikan arahan untuk menggunakan ranting-ranting di persekitaran kawasan dan membuat satu structure, betul? Betul tak? Okey, untuk building structure ni ia dapat melatih kita, membina semangat kerjasama, disebabkan apabila kita dalam satu pasukan, kita bermain building structure, kita akan merancang, betul? Okey, jadi yang kedua, kita akan merancang apa visi kita untuk melakukan building ini, betul? Dan ia dapat memupuk kepimpinan yang objektif terhadap diri kita. Dan apabila kita melakukan permainan building structure ni adik-adik, ia dapat menetapkan arah strategi awal sehingga akhir kepada pasukan. Dari bawah kita bina tapak pembangunan terlebih dahulu, baru kita capai ke menara yang paling atas, betul? Begitulah di perjalanan hidup kita bermula dari bawah dengan zero, akhirnya kita akan mendapat kejayaan yang digelar hero. Boleh? Boleh? Okey, yang seterusnya, checkpoint yang ketiga, iaitu finding missing word. Okey, word apa yang adik-adik cari semasa itu? Power, betul?
Okey adik-adik, semasa adik-adik mencari word power tu, apa yang adik-adik rasakan dalam diri? Dengan hari hujan lagi tu, mencari di semak samud, kesabaran. Okey, selepas tu apa yang adik-adik rasa? Bagi tahu. Stres. Okey adik-adik, untuk checkpoint yang ketiga ini, activity finding missing word, yang mengajar kita untuk tenang dalam tekanan. Okey, untuk tenang dalam tekanan. Kita stres cari word ni. Sini kah word power tu, Miss Bernice ya. Miss Bernice letak betul, sini je letak betul. Tapi kita sentiasa tenang dalam keadaan tekanan, disebabkan bila permainan semakin mencabar atau masa makin singkat, pemimpin mesti kekal tenang dan mendorong ahli pasukan supaya tidak panik. Okey, anda sebagai pemimpin suatu hari nanti, anda perlu ingat, anda perlu simpan ilmu ni betul-betul, adalah kekal tenang dan mendorong ahli kumpulan anda supaya tidak panik. Boleh? Anda dapat belajar dari situ kan? Dan seterusnya, checkpoint yang keempat, iaitu saya sendiri, recycle material. Anda diberikan arahan untuk mencari 3 bahan recycle dengan 3 material yang berbeza. Betul? Okey, Anda diberi arahan untuk membina sebuah struktur tanpa menggunakan alat pelekat ataupun alat ikatan, dan struktur itu seharusnya tinggi daripada betis saya lah, bukan betis awak. Betul? Okey, jadi semua kumpulan semalam ada yang buat robot, ada yang bina menara, botol tu penutup tu dia cantumkan dengan botol-botol yang lain. Ada yang buat tin yang disusun ke atas, tapi bila ditiup angin sikit jatuh. Apabila jatuh, dia buat lagi semula dengan bentuk baru. Okey, itu adalah permainan recycle material yang mengajar kita untuk cara menyelesaikan masalah. Contohnya, bila dalam keadaan situasi jika bahan tak cukup atau struktur runtuh, peserta perlu cari jalan baru. Betul? Semalam berapa kali yang runtuh buat? 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Betul? Tapi mereka tetap buat untuk menjayakan checkpoint mereka ini tadi. Okey, dari sini kita dapat belajar yang mencerminkan realiti di hidup kita, di mana tak semua berjalan dengan lancar, tapi kita perlu fleksibel dan tabah. Ingat, ini adalah ilmu-ilmu untuk anda pada masa hadapan nanti. Semua jelas? Semua jelas? Jadi semua aktiviti yang kita lakukan ini bukan sekadar untuk bermain, tapi untuk kita belajar juga. Boleh? Dan malam tadi lepas belum performance ada 2 orang pasangan perempuan jumpa saya dekat bangka. Abang, kemah kita basah. Okey, tak apa. Saya bawakan mop, saya bawakan kain lap. Saya cakap dengan dia, okey, jom kita sama-sama pergi lap. Lepas tu saya lap. Lepas tu adalah 1-2 susah nak tidur macam ni. Adik-adik, ini adalah cabaran hidup kita. Okey, kita datang sini untuk belajar berhidup, belajar bermain, dan belajar untuk menuntut ilmu kepada masa depan kita. Semua jelas? Jadi kedatangan anda di sini tidak sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan. Beri tepukan gemuruh untuk anda sendiri kerana telah pun menyelesaikan tugasan-tugasan anda selama 2 hari 1 malam. Jadi seterusnya, saya ingin mengumumkan pemenang tempat ketiga, tempat kedua, dan tempat yang pertama. Okey, kita mulakan dengan tempat yang ketiga. Okey, kita mulakan dengan tempat yang ketiga, yang berjaya dengan pungutan markah sebanyak 383. Tempat ketiga jatuh kepada kumpulan 8. Tadi aku kumpulan 8 kerana ada dapat top 3 ya. Tadi aku kumpulan 8. Okey, seterusnya nak dengar juara kan? Naik juara terlebih dahulu. Naik juara.
Okey, kita umumkan juara terlebih dahulu. Juara keseluruhan daripada semua aktiviti yang berjaya memungut markah sebanyak 678. Juara jatuh kepada kumpulan 9 dan bermakna tempat kedua yang berjaya memungut markah sebanyak 421 jatuh kepada kumpulan 10. Okey, tahniah kepada ketiga kumpulan yang berjaya mendapat tempat pertama, tempat kedua dan juga tempat ketiga. Untuk kumpulan-kumpulan lain jangan risau, jangan susah hati kerana anda masih lagi berada dalam top 10 lah. Kalau balik sekolah nanti orang tanya nombor berapa kau kat sini nanti, cakap je kami orang top 10. Boleh? Boleh? Okey. Seterusnya acara penyampaian sijil hadirin yang dihormati sekalian. Majlis dengan ini diteruskan lagi dengan acara penyampaian sijil pernyataan kepada semua peserta. Diminta wakil dari setiap kumpulan untuk tampil menerima sijil. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput yang berusaha Puan Dayang Suraya binti Kipawe, Pengetua SMK Wira Federation, diiringi dengan Tuan Nur Syupriah F. Wali Abdullah, Penolong Kanan Tingkatan 6, dan juga Tuan Sudaryo bin Haji Osman, Managing Director Koperasi Keluarga Subiran Kuching Barat, bagi menyempurnakan acara penyampaian sijil ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini menjemput wakil daripada kumpulan 1. Itu saya menjemput adik King daripada kumpulan 1. Seterusnya ketua kumpulan 2 Nur Batrisya. Seterusnya ketua kumpulan 3 Batrisya juga. Ada 2 orang Batrisya di sini. Okey, seterusnya ketua daripada kumpulan 4 Aivina. Ketua daripada kumpulan 6 Clarissa J. Dan ketua daripada kumpulan 7 Cynthia.
tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bersurai, saya minta semua pelajar dan barisan guru tingkatan 6 dan juga semua staf mewakili Sumiran Compact Resort untuk kita buat sesi grup foto bersama di hadapan pentas ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, diminta semua murid-murid. Okey, diminta semua murid-murid ambilkan sijil. Okey. Cuba ambil dari, jangan ambil dari ataupun dia dari siapa. Siapa gambarnya dek. Kita ambil dari depan. Okey, semua duduk dan tunjukkan sijil anda. Jadi kamera kita. Okey, untuk yang memegang beda, anda boleh beralih ke belakang sedikit di barisan yang kelima, barisan kerusi yang kelima. Okey, barisan kerusi yang kelima. Yes, betul. Okey, dah buka beda dah. Okey, buka beda. Okey, semua murid-murid guru-guru tengok di hadapan. Ready, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Cikgu masuk lagi. Yang di sebelah kanan saya masuk lagi. Okey, ready, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, tunjuk pengetua. 1, 2, 3. Tunjuk Pak Yo. 1, 2, 3 dan milih semua. 1, 2, 3 dan terakhir sekali. Salam semua. Alright. Jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dengan ini majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Saya mewakili daripada pihak Sumiran Compact Resort dengan rendah hati memohon kemaafan atas segala silap dan salah sepanjang pengadaan program ini. Dan sekian, terima kasih daripada saya. Salam hormat dan salam Sumiran.